Anda kena tahu rahsia ini. Bagaimana nak ada simpanan bernilai RM4,000? Ramai orang tidak berjaya dalam simpanan bukan kerana mereka tiada duit, tetapi sebenarnya simpanan mereka mudah bocor. Antara tips simpanan yang berjaya adalah simpanan yang susah untuk dikeluarkan. Sebagai contoh, seperti simpanan ASB yang tiada kad ATM. Simpanan KWSP yang hanya boleh dikeluarkan dengan syarat yang ketat. Dan juga simpanan dalam bentuk emas yang tidak nampak ringgit di emas. Penipis gold bar 10 gram ini tanpa sedar memegang nilai simpanan sekitar RM4,700. Jika duit simpanan anda sekitar RM4,000, susah untuk kekal dalam akaun bank, emas adalah pilihan untuk membantu anda. Bukan sahaja ada simpanan setakat RM4,000, malah lebih daripada itu. Anda ada pilihan untuk terus membuat belian emas jika ada wang tunai yang cukup. Ataupun anda boleh menabung gram emas di akaun emas Gap atau Gold Accumulation Program, di mana kelebihan akaun ini anda boleh menabung mengikut bajet anda. Anda ada pilihan untuk keluarkan emas fizikal dalam pelbagai saiz apabila cukup gram emas. Anda juga boleh sahaja jual terus melalui akaun emas Gap. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.